Okey. Pintu dia tutup. Oh. Sekejap. Tutup kah? Aku rasa dia tengah buat renovation lah. Halo? Tutup kah? Apa dia cakap tu? Kita tengok belah sana. Tak mungkin lah tutup. Ya. Oh, tutup. Tengah renovate. Okey. Kita akan teruskan mission kita. Stesen kereta api Kuala Lipis yang lama punya. Daga jalan kaki. Berapa? 1.5. Okay, thank you bos. Pertama kali menaiki jejantas di Kuala Lipis. Oh, itu stesen kereta api baru. Yang lama mana satu? Kau tengok dia punya tangga tu. Oh, very steep ah. Jauh gak aku jalan. Kat mana stesen kereta api lama? Itu yang baru. Stesen kereta api lama kat mana? Lama ini? Ini yang lama? Lama punya. Oh, okey. Ini terus pergi. Okay, thank you. Kuala Lipis. Memang import daripada UK. Wow. Tapi bersih lah dalam dia. Very well maintained tak bau hancing lah. Sekejap, try duduk dalam. Kan? Ambil gambar daripada luar. Aku berada dalam telefon booth UK. Kat sini dia ada jual makanan. Kena berhati-hati, takut nanti burung tu berak atas kepala. Ni banyak burung pigeon. Mungkin ni kot stesen kereta api yang lama. Yang baru sebelah ni.